Pernahkah anda bertanya, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan daripada kita? Kita sering berfikir kita perlu berbuat lebih, memberi lebih untuk mendapatkan perkenannya. Namun, firman Tuhan mendedahkan satu rahsia yang lebih mendalam, lebih indah daripada apa yang kita sangka. Ia adalah tentang janji yang mengubah segalanya. Hakikatnya, apa yang anda ingin lakukan untuk Tuhan, Dia sudah lakukan jauh lebih banyak untuk anda. Dia bukan saja memberkati, tapi Dia sendiri mahu mendirikan janji abadi bersama anda. Seperti yang tertulis dalam 2 Samuel bab 7, ayat 16, "Rumah dan kerajaanmu akan kekal di hadapanku." Janji abadi ini bukan sekadar kata-kata, ia adalah manifestasi kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Ia jaminan bahawa walaupun kita goyah, Dia tetap setia. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Mari kita terima janji ini dengan hati yang terbuka dan hidup dalam kepastian kasih-Nya yang kekal.